Itulah rakaman video sesi live dari Adik-Adik Entertainment ketika Roslan Shah atau Cik Lan bersama penyanyi Taufik Batisah membuat aktiviti para tak normal atau night walk di salah sebuah lokasi di Singapura. Dalam live itu, ramai turut terhibur dengan gelagat Cik Lan yang bersahaja dan kelakar sambil memakai baju ala-ala Michael Jackson. Taufik Batisah juga tetap santai melayani lawak dan karenah Cik Lan sepanjang mereka melakukan aktiviti para tak normal pada malam itu. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Tanpa membuang masa, mari saksikan video ini. 1, 2, 3. Taufik Batisah dah sampai, guys. Taufik Batisah dah sampai. Wow. Okey, pegang sini. Sila. Alright. Okey, Taufik. Where are you, Taufik? Okey, tepuk sikit, guys. Tepuk, thank you. Yes, 2.5. Taufik, come, Taufik. Alright. Okay, Alhamdulillah. This is a nice person, nice guy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Taufik. Masya Allah, guys. Assalamualaikum semuanya. Wow. Taufik Batisah, guys. With Muhammad Jamil bin Jamlud. Alright, thank you. How are you? Good, Alhamdulillah. Alright, okay. Sebenarnya sebelum kita live ke YT, diorang kena standby untuk YT Adik-Adik Entertainment subscribe. Okay. Dan hari ini kita bersama dengan penaja utama kita, our main sponsor for the aircon. Tetapi aircon dia sangat murah dan nak kasih harganya paling berpatutan. Oh, ya ke? Yes, nama dia Andy dengan demi kawan sahabat dia, Mr. Brand. B-R-A-N. Brand. Brand. Brand bukan branded, brand. Alright, okay, now 2.6. Okay, so untuk Taufik, hari ini insyaAllah kita nak tunggu vibe ni. Okay. Kita sekarang berada di Jurong Pier, Okay. next to Pulau Seraya. Okay, we take the ferry, no need cancel. We do outside from the Pulau Seraya, okay? Okay. So now I speak English because Singapore Idol. No lah, cakap Melayu lah. Okay, Cakap Melayu lah. Cakap Melayu? lah. Boleh campur-campur lah kita cakap. Okay. Guys, nak cakap bahasa Melayu ke bahasa Inggeris? Melayu lah. Cakap bahasa Melayu ke English? Cakap Melayu ke English, guys? Melayu lah. Melayu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. My name Muhammad Jamil Samdud. So Okay. Korang nak Cik Lan cakap English. Nak cakap English all the ke? way. Cik Lan cuba cakap macam Michael Jackson. Hello. Itu Michael Tyson. Apa? Orang macam orang Thai. Orang Thai? Hello. Okay. 1, 2, 3. Okay. Hello everybody. My name. Thank you very much for all everything. And Taufik Batisah, you're welcome. Thank you very much. Eating what? My name is Taufik Batisah. Sawadika. Michael Jackson. Eating what? Phuket lah. Okay. You can. Boleh. Pasal dalam dunia ni memang ada dua macam jin. Jin yang Islam atau jin yang baik dan juga yang kafir. Jadi memang ada benda-benda gini. Kejap. Alhamdulillah, saya kena tazkirah. So, you jogging juga Patut badan sadar, six pack. I 65. My para tak normal ni, we never find out. He just a chill. Just para tak normal, make happy. So originally nanti what's going on, kita tunggu jom. So abang pun tak normal kan? Hey, kau cakap aku tak normal. Saya main-main je lah. Aku tak normal. Kurang asam. Okay, you are very nice guys. I know. Okay, jom. Best pula ni mah. Abang cuba jarang seorang dulu. Itu siapa tu? Mana? Tu siapa? Macam dua orang. Tu, nampak? Macam dua orang. Ada orang ah? Orang ke? Guys, you all record Apa you nampak, you all record. Sabar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tengok kat situ. Allahu Akbar. Bang, Taufik, ada orang. Okey tak? You perasan tak? Tengok betul-betul. Tu ada. Kita jalan je lah. Kejap. Ada sembunyi tu. Taufik. Pian, okey ke tidak? Okey ke tidak, Pian? Proceed.
Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hei! Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Janganlah, Tak ada Taufik. apa-apa. Tak ada apa-apa. Taufik, Nak test saja. Jangan macam Masa gitu cik lah. macam berani ke? Jangan macam Tak ada, gitu. tak ada. Tak ada. Please, Tak ada, tak ada, Taufik. tak ada. Tak ada testing. Dia macam berani tadi. No, I very So. I very scared. Okay. Stand up please. Please, Let's go. don't be scared me. Okay. Don't be scared ah. Okay, scared. Promise scared. Promise. Okay. Bismillah. Jangan macam gitu. Aku Bismillah. dah dengar dari macam kat sini. You make Tak lah. scared. Okay. Jangan takut. Tempat apa ni? Tak tahu. Oh taklah, tu burung lah. Itu burung. Tak apa. Sebenarnya saya pernah Ha? dulu Okey. satu peristiwa ni lah. Kawan saya kena sampuk. Kawan you. Jangan cerita pasal samput dan diam. Oh jangan lah. Nanti Okey. kita natural je. Okey, boleh. Panas kan? Panas. Very panas nak. Kalau ada aircon best. Kalau ada aircon, Best. best. Kerjaan Kerjaan ni apa ni? Benda ni, renovation. Renovation apa ni? Ivory Coast punya benda. La ilaha illallah. Ini night walk apa ni? Apa? Dia punya Engkau? dia punya branding guys. Steady lah Cik Lan. Oh, tapi tak apa. Boleh on? Aku rasa boleh kot. Ada ke? Oh, aku tak nampak. Ni apa ni? Night walk ke night aircon? Oh dia on. Ada kipas. Oh lah. Oh, sedap. Ada kipas. 24 hours, 7-Eleven. Naikkan sikit. Guys. Oh, beranjak aku. Ada kipas. Sih. Asal? Tak ada macam ada dengar tadi. Dengar apa? Tak ada. Kau ni macam-macam lah dengar apa. Dia ada kipas lah. Sih. Sedap lah aircon. Ada kipas. Oi, kau main lagi. Sejuk. Janganlah jangan kacau-kacau. Ada. Oh, okey, sejuk. Sejuk kan? Sedap. Dalam dah macam air asam boy dah. Berair. Dah macam ada air asam boy kat dalam ni. Padahal buka Dalam kau. masih melekit Bukan melekit dia, melekat. Sampai ke dalam nanti. Tak apalah. Pasal it's not fair, you alone. I must be side of you. We are sahabat. Come. Okay? Okay. Sekarang ni, guys, penonton pun ada yes. nampak kat sini. So, Cik Lan dia buat something untuk you. Apa dia? Cik Lan. Okay. Alright. Cik Lan. Oi! Kau pegang Ada orang pegang. Ada orang pegang. Kan? Kau pegang, dia kenakan kau. Kau jangan main-mainkan aku tau. Kalau kau kacau aku, orang yang ni kacau kau. Pasal dia marah. Pasal dia tak adil. Kau kacau aku, dia kacau kau balik. Okay. Ni kali jangan kacau aku, dia tak kacau kau. Tak kacau. Pasal kau kacau aku. Kau jangan kacau-kacau aku. Aku dah kening aku dah pakai ruler. Nanti
Kau baca apa? Tak apa-apa. Ha? Tak apa-apa. Baca kongsi lah, jangan. Ada baca A'udzubillahi minasyaitanir Ha, kongsi-kongsi sama. rajim. Kan sama kan? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau boleh baca surah pendek pun okey. Surah pendek. A'udzubillahi falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Tak. Sisters. Sweet Sweet. is very sweet. Forget bismillah. Ambil balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cakap lah tadi. Dah. Dia cakap. Adakah I jadi Justin Bieber? Bukan macam Justin Bieber. Tapi banyak orang cakap tak, si muka I macam Justin Bieber. Okey tak? Satu. Muka I macam siapa? Saya ketawa. Apa nak cakap? Film dosa lah. tak lah. Okey. Macam mirip-mirip. Kata itulah. Tak apa. Dosa sama-sama. Okay, how? My face? You look scary. No, dosa kamu. The boy is scary. No, dosa coming you really. Ha? Dia senyum ke? I rasa kan. Kalau you dapat baby, insyaAllah rezeki awak. Satu hari nanti, macam si Tuan Rizal kan pun mula dapat rezeki. Hari tu dapat rezeki dulu kan. Alhamdulillah. Tapi Allah dah kasih satu untuk kata orang tu rezeki. Dapat baby. Kalau baby you dapat, kalau lelaki ke perempuan ke. Tapi kalau lelaki, like me. Okay, are you accepted? Tak apalah, ya Allah ya Rabbi. Kasih baby dekat akhirat aja lah, dekat jannah. Kau ngacak. Kau ngacak kau muka aku tak cantik tak boleh, tak handsome orang macam ni. Tak ada, orang macam tahu. Kalau seru. Bulu roma aku ternaik siap. Bulu kau ternaik? Tak. Naik. Ya ke? Naik. Ni memang ternaik lah. Udah jumper Dia jumpa. Bulu kau pada jumper. Bulu aku berterabur. Got something wrong. Mana? Kan? I think got something wrong. Kita berbual pasal mati je, dia kacau kita. Agaknya dua tengah mati ke? Biarlah, memang diorang pun. Diorang mati Habis diorang hidup balik? Macam mana? Tak apa. Kita kat sini je. Tak, diorang hidup balik Tak adalah. Tak ada. Itu apa jasad? Roh. Jasad memang. Jasad. Apa demi roh? Keluaran lah. Tak adalah. Orang bila dah. Benda-benda ni. Okey. Itu jin je lah. Jin ada Jin baik ke jin jahat? Ada dua-dua. Ada jin yang suka Quran. Ada jin yang suka kacau orang. Yang suka buat orang hayal. Ingatkan dunia sahaja. Cina memang nak peluk awak tapi tak best lah kan. Okey, boleh. Nanti orang ingat lain macam kan. Tak adalah. You dah abang-abang. Tak suka peluk lah. Kalau you kasih peluk, alhamdulillah rezeki kan. Tapi I tak kasih, I rasa I tak suka peluk. Pasal I kena respect bini awak. So I tak nak peluk you. Saya rasa dia pun okey, dia tak kisah. Dia okey? Itulah. Sekarang peluk. Apa lagi?